betapa banyaknya negeri-negeri yang telah kami hancurkan, kami binasakan penduduk-penduduknya dalam keadaan zalim. Banyak lagi negeri-negeri, negara-negara yang Allah Ta'ala binasakan yang tidak masuk dalam Quran. Tuhan masuk dalam Quran hak besar-besar. Kita tengok di negeri Yaman. Apabila puteri Balqis yang masuk Islam di bawah Nabi Sulaiman AS. Allah Ta'ala bagi bumi dia tu subur. Mendapat ekonomi dia berkembang luas. Kerana ada empangan. Jadi empangan itu boleh simpan air untuk minum dan untuk pertanian. Kita ni tak ada lagi. Di Kelantan tak ada lagi empangan untuk minum. Kalau ada pun ada untuk hidroelektrik. Mungkin kos tu terlalu tinggi berkali. Kalau di Perak tu ada. Tasik Banding ke apa ni ada untuk air minum. Zaman dulu ada. Tapi selepas kematian Puteri Balqis, orang-orang Yaman berasa kemajuan yang dia capai itu bukan kerana Islam. Tetapi kerana kehebatan pemikiran dia. Kerana IQ dia tinggi. Kerana kehebatan ni. Akhir sekali Allah Ta'ala hancurkan mereka tu. Jadi pada jarak pada kuku. Sehingga pohon kayu pun tak tumbuh. Kalau tumbuh pun pohon duri. Dan buah dia rasa pahit. Ini digambarkan oleh surah Sabah. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yaminin wa shimal. Tu. Kalau baca ayat tu, ya akan jumpa lah cerita lagu mana kaum Sabak yang hancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka runtuhlah runtuh ranaplah bangunan-bangunan. Betapa banyak pun begitu juga betapa banyak pun telaga-telaga yang telah ditinggalkan dan istana-istana yang tersergam telah kosong ditinggalkan semua. Dia Tuhan hancurkan, memanglah tak ada tinggal belakang. Cuma benda penting belakang, kemewahan, ada istana tinggal belakang. Kemewahan juga air, bekal air, tinggal belakang. Kenapa telah pun diturun bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mujurlah kita berada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam